selamat hari lahir. Semoga Mas akan mencapai semua yang Mas cita-citakan. Ki. Ingatkan, merajuk sampai tak ingat hari jadi emas. Terima kasih, Ki. Okey juga tempat kau, Sam. Biasa je lah. Lepas kena buang masa PKP dulu macam ni je lah. Faham. Aku pun tak lama ni. Kejap je. Dah tenang nanti aku gerak. Bilik tu ada tapi... Aku bayar sewa kan? Kau mau bayar? Kau kerja apa? Ha? Kerja aku lah. Tu? Nak kerja macam mana tu? Besar macam tu. Dah tunggu masa je. Ada je yang nak macam tu, bah. Sam, kau buat je kerja kau. Kita orang tak kacang kau. Boleh? Kau duduklah bilik ni. Terima kasih, Sam. Tak ingat? Nak kena berjemput. Nak bercakap juga. Okey. Mas. Mas sabar, Mas. Mas, belum masanya lagi untuk kita mengalah, Mas. Masih banyak lagi cara dan ikhtiar kita boleh buat. Masalahnya kita dah tak ada masa, Ki. Ki sendiri tahu kan? Masa je sekarang ni yang akan menentukan nasib dan takdir hidup Angela tu. Ya, betul. Tapi kita kan dah berusaha. Sekarang ni masanya untuk kita berdoa. Minta Allah tunjuk. Ki, Mas rasa Mas dah berusaha macam-macam dah tapi masih tak cukup. Mas rasa gagal. Apa ni cakap macam ni? Boleh tak jangan berkeras dengan diri sendiri? Mas, kita ni manusia tau. Ada had untuk kita buat sesuatu. Jangan paksa diri sangat. Sabar. Selagi Ki ada, Ki akan tolong Mas sampai dapat jumpa Angela. Okey? Okey. Pergi minum air dulu bungkus. Sejukkan sikit tengah-tengah panas ni. Baik. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayangmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Tak sedap ke kek tu, Mas? Taklah, okey je. Mas ni sekarang dah nampak cangkung dah. Tak sihat kan? Ada masalah? Mana ada, okey je lah. Betul ni okey?
Okey. Mulut boleh berdusta, Mas. Tapi mata tak. Lain kali kalau belajar, jangan sampai lewat malam. Perlu ada waktu rehat. Release concentration tu. Tak elok macam ni. Okey. Mas risau. Risau apa? Mas tak rasa kok Mas akan lulus periksa tu. Kenapa Mas tak yakin dengan diri Mas ni? Kalau Ki boleh yakin dengan diri Ki, kenapa Mas tak boleh? Layak ke Mas nak masuk Dewan Periksa Sudah tu? layak. Tak rasa pun Layak, Mas. Layak. Tak. Mas dah layak. Dah layak dah pun lahir kat dunia ni. Kenapa pula tak layak nak buat semua tu? Mas layak untuk buat apa saja dalam dunia ni. Segalanya untuk kepentingan Mas, kebahagiaan Mas. Yakin diri tu. Okey. Makan kek tu kalau yakin. Kalau tak sedap tak apa, Ki tukar kek lain. Boleh? Boleh? Tak payahlah. Tak payah. Ha? Saja je. Abang. Abang dah tarik handbrake ah. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, jom masuk kereta. Nak pergi mana pula? Okey, abang ada tempat special nak bawa ni. Bagilah Mas mandi dulu. Tak payah. Nak mandi buat apa? Dah okey dah ni. Macam dah bersiap lah. Dah, jom. Kok ya pun. Bagilah Mas minta izin Mak. Abang sebenarnya dah minta permission Mak Bibah. Dan Mak Bibah kata, okey. Serius? Ya, seriously. Tak percaya. Betul lah. Jom. Abang. Abang tak tolak. Abang pakai jari ni. Mas dah follow. Ya, kalau Mas bosan nanti abang tak bagi juga kan? Okey. Dah. Jom. Silakan masuk. Sekejap je kan? Ya. Tu kaki, hati-hati. Hello. Aduh. Okey. Tak kuatlah pintu. Okey. Pakai seatbelt. Okey. Let's go. Ready? Iya, jom. Kan abang nak cakap, Romas tak ada kat sini. Abang tak rasa pun. Mas ada apa-apa nak beritahu abang? Tak ada. Tak ada benda nak bagi tahu abang. Angela, tunggu. Angela. Ya Allah. Mas. Kenapa ni? Siapa budak kau? Beritahu abang, siapa budak tu?
Ada benda yang Mas tak luahkan lagi dengan abang ni. Ikatan perkahwinan ni, bang, perlu dibina atas dasar kepercayaan, cinta dan keinginan untuk cipta sebuah pasangan yang terbaik. Kalau abang betul-betul cintakan Mas, Mas nak abang janji. Mas, untuk Mas, abang sanggup buat apa saja. Jangan sanggup yang melulu, abang. Dengar dulu. Hadam. Lepas tu, abang tengok dulu sama ada abang boleh turut ataupun tidak. Mas nak abang berubah dan tak jadi Karim yang suka berpesta, pemabuk dan hidup dalam duniawi sahaja. Persiapkan diri abang untuk jadi nahoda keluarga. Dekatkan diri dengan Allah. Jadi khalifah untuk Mas. Abang setuju. Abang setuju, Mas. Abang janji dengan Mas yang abang akan cuba untuk berubah. Tapi Mas kena tolong abang. I love you so much. Tunggu lepas kahwin. Banyak sangat keputusan yang aku perlu buat sejak kebelakangan ini. Semuanya akan mencorakkan masa depan aku dan perjalanan cita-cita aku. Tetapi keputusan yang tepat mesti dibuat. Bila keputusan dah dibuat, aku perlu nekat dan perjuangkan keputusan itu. Pasti aku akan lukakan satu dua hati dalam setiap keputusan yang aku buat. Semoga mereka semua nampak betapa sukanya menjadi aku dan mengakui setiap keputusan yang aku buat. Mas ni ikan awak terbakar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Cik Khalil. Termenung jauh ke lagi? Tengah tunggu bunga ke apa? Tak adalah, mana ada. Mas ni, kerja-kerja jangan termenung sangat. Minta maaf. Fokus, Mazdi, fokus. Zuhah buat apa? Zuhah tahu baca buku. Kau ni kalau aku sudah tahu tak ada duit, kau pergi bilang bos lah. Dah tahu tak ada duit, jangan datang sini. Baliklah. Alina. Jangan pegang mak aku lah. Kenapa pula tak boleh, Mat? Bila aku jatuh cinta.
Aku melihat sang bulan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kau masuk dulu, eh? Waalaikumsalam. Satin, kalau ikut tindikan saya kan, dia tu dah kena angin. Angin apa? Angin apa lagi? Angin cinta lah. Kau buat apa ni? Aku cuma nak tolong kau je. Di sini biar aku tolong. Tak payah. Biarlah aku tolong. Kau tengah mengandung kan? Tak baik, tak elok nanti. Tak payah. Tolonglah. Kau ni aku nak tolong je. Tak apa. Macam sini. Kasih awak tolong. Tak payah. Kan dah kena basuh balik. Kau ni aku tak tolong je. Kau buat apa lah? Dah, tak apa. Masuk dulu. Biar Zul buat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim afil alamin innaka Hamidul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Asyhadu an Rosman? Aunty. Aduh. Boy, Aunty. Minum minuman berkhasiat, Patutlah Aunty ni nampak lagi muda daripada usia. Ni rahsia dia. Nak puji lebih-lebih ya. Mana ada, Aunty. Saya puji kelas tau. Aunty ni nampak lagi muda, lagi cantik daripada Mamaman tu. Yelah. Tak apalah, terima kasih je lah. Ya. Nak ajak kau keluar kan? Dia ada dalam bilik tu. Tapi... selamat berjaya lah ya. Hai, Aunty ni lain macam je bunyi dia. Kenapa? Tak apalah, pergi dulu. Cuba dulu. Okeylah, saya naik dulu nanti. Sambunglah minum tu. Masuk. Masuk. Oi, Man. Masuklah. Hai. Buat apa? Belia ni. Kemas-kemas baju ada kotak bagai ni. Pindah? Tak ada lah pindah. Aku, kemaskan baju lama. Nak asingkan. Dah tak pakai dah kan. Nak simpan lah.
Patut bila aku masuk bilik aku rasa macam sejuk je. Kenapa pula? Asal mimpi malaikat maut dia. Aduh. Dah lah, jom. Cepat. Lambat ni nak gerak ni. Siap. Man, aku tak pergi kot malam ni. Hai. Ni asal pula ni? Aku tak sedap badan lah, Man. Mari aku cek. Man, tak apa. Tak ada, badan kau tak panas langsung je nak tipu aku, Dah. Ni. Okey, ni Cun. Ini kalau kau pakai malam ni confirm awet lekat. Cepat, siap. Aku tunggu orang, Cepat. Man, aku serius ni. Betul, aku tak pergi malam ni. Aku esok nak kena bangun awal lagi, ada meeting. Kau ni tak sihat, meeting. Kau ni macam mengak aku. Ish, apa kau cakap macam tu, Man? Kita ni kamcing kot. Kau tak ada buat salah dengan aku pun. Okey, tak apa macam ni. Malam ni aku bagi kau cuti, kau rehat. Tapi lepas ni, bila aku ajak kau, no more excuse. Kau kena ikut aku, InsyaAllah. Okey? Gerak. Sekejap. Ke semua ni ada kaitan dengan Mazni? Apa benda kau mengarut ni, Man? Tengok muka kau. Ada kan? Tak ada kaitan dengan Mas lah, Man. Betul. Betul lah, Ya. Okey, tak apa. Nah, sambung kau punya kemas-kemas baju. Bye-bye. Aunty dah cakap kan? Mahal lah dengan kau tu. Ke Aunty ada warning dia apa-apa? Tak puan ni. Aunty pakai jam pimbak selemet kan? Dah berbakul dah Aunty bagi amaran. Tak jalan. Tak payahlah pakai jampi-jampi ni semua. Setan dan badan dia tu lagi besar tau. Entahlah Aunty. Man tak faham lah. Sebab kau tu tak pernah tau dia tolak kalau Man ajak dia selama ni. Dia buat apa dalam bilik tu? Macam anak dara. Dia lipat apa, semua baju-baju kelab dia kemaskan, dia masukkan dalam kotak tu nanti. Ni, dalam bilik dia siap ada sejadah tau. Bukan Man ke yang ajak dia pergi surau dengan tazkirah sebelum ni? Maknanya sekarang ni Allah dah makbulkan doa Man untuk dia jadi seorang yang soleh. Kan? Alhamdulillah kan? Itulah nanti. Apa asap atas kepala ni? Ada. Panas ya? Itulah dia. dia. Pasal agama ya? Itulah. Tak sedap badan lah nanti. Memang balik dulu nanti ni belum solat isyak lagi kan? Belum. Nanti singgahlah masjid mana-mana sebelum balik. Minta doa supaya selamat perjalanan. Man, ingat mati Man. Mati ni tak tunggu tua tau. Mati ni bila-bila masa je. Mati tu kan pasti. Di, tak boleh lah. Balik dulu nanti Balik dulu Di. Nanti cakap je. Allah. Jangan ingat aunty yang tua ni mati dulu. Jangan silap awak mati dulu nanti. Ya di Allahu Akbar. Baik bawa kereta tu. Hello. Ini Karim. Toilet. Baik. Tak datang? Sekejap pening. Tak sihat lah, meeting. Pelik. Ke you ada buat benda dia tak suka ni? Saya rasa sebab perempuan lah. Puan. Laki ni kan, dia berubah kalau ada dua sebab ni. Perempuan ataupun sebab nak mati. Ini bukan sebab perempuan lah. Ini sebab you tak pandai pujuk. Lain kali kalau nak pujuk, serahkan pada yang pakar. Okey, kalau you pakar sangat, silakan pujuk dia tengok. Kalau saya percaya, you nak bayar apa? Belanja you RM1. Deal. One way, Start from now. Hello. Karim baby.
Kar? Tolong! Ya Allah, ada pencuri masuk ni. Tolong! Polis, tangkaplah pencuri ni, ha? Pencuri! Mak Atun, pernah ke Mak Atun nampak pencuri yang cantik macam ni? Pernah ke? Pernah. Banyak tau melambak. Kau ni nak jadi apa Dalam masuk pintu belakang. Dah tu tak reti nak bagi salam. Ni kalau tadi aku bawa air panas, air cerik tu, tu peranjat, curah kat muka kau yang cantik tu katanya. Apa adan muka kau? Kau terjengak sana, terjengak sini dah kenapa? Cari baby kita. Karim mana? Dah, Datin tak ada. Karim pun tak ada. Karim tak ada? Biar betul Mak Atun ni. Mak Atun jangan nak merepeklah. Dalam dunia ni Mak Atun, tak ada lagi orang yang tak nak jumpa Dora tau. Come on Mak Atun, ini Dora lah Mak Atun. Dora. Ingat cakap macam tu orang percayalah. Lepas tu pun takut. Tapi memang tak ada lah. Lagipun Mak Atun, tadi Rozman dah call. Rozman bagi tahu yang Karim tu ada je kat sini. Memanglah Karim ada tu kat atas. Dora tahulah Mak Atun ni saja je kan? Tapi dia beritahu Mak Atun, kalau ada orang cari dia, cakap dia tak ada. Lepas tu dia memang tak nak jumpa siapa pun. Bukan kau ni. Memang taklah dia nak jumpa. Dora. Mak Atun ingat kalau Mak Atun cakap macam tu, Dora percaya ke? Dora tak percaya. Ini Dora lah. Tak ada orang lagi tahu yang tak nak jumpa Dora. Merepeklah Mak Atun ni. Tak ada lagi lah orang yang tak nak jumpa Dora. You just don't boleh play with me, okay? This is Dora, okay? Baby Karim. Kau nak pergi mana? Dora? Nak cari cinta hati Dora. Dora, kau tunggu. Baby. Kau ni tak malu, Yang nak dara jenis apa kau ni, tunggu. Dah lantaklah kau lah. Kau anak baby lah, apalah kejadah. Ya Allah, tak sanggup akulah macam ni. Ada anak dara macam ni. Ya Allah, ya Tuhan, aku pening kepala otak aku. Tak ada kerja akulah nak jadi jaga dia. Biarlah. Baby Karim, I'm coming for you. Karim, Dora ni. Karim, I tahu you ada kat dalam. Buka pintu ni, Karim. Karim, buka pintu ni, Karim. 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 Bukalah pintu ni, Karim. Kalau I ada buat salah dengan you, I minta maaf ya. Buka pintu ni, Karim. Karim. Karim! Bukalah pintu ni. Karim, you berlagak dengan I. You ingat sikit. Lepas ni
ni kalau you datang cari I tak nak layan you lagi. Dengar tak? Tak suka macam ni. Sakitnya kaki I ni. Karim. Ada muka kau. Apa nak tengok? Dora, ya Allah. Nak tahu jenis apalah kan? Tak tahulah. Kau kena makan telur ni. Buat apa? Bagus untuk kesihatan. Biarlah, tak nak aku. Bang. Sian lah. Mak tu. Mak tu minta maaf lambat sikit. Roti bakar kan lambat sikit. Ya, saya minta kan? Saya minta tadi. Terima kasih, Mak Tun. Kekaran dia lah ni kan. Masa Mak Tun dulu kan? Ya. Tuan ada? Terima kasih, Mak Tun. Terima kasih, Tuan. Makan, Tok kau. Makan. Awak tak ajak Luk sekali, Rona? Dah, katanya sibuk. Tak tahulah boleh percaya ke tidak. Kafe kau tak sibuk pula hari ni, Yas? Kafe Yas ni, pembantu Yas jaga, Pa. Yas kalau dengar Mama masak je, confirm Yas akan lari balik rumah. Sebab masakan seorang ibu ni, ya, Papa, memang khas untuk seorang anak. Ayat manis. Betul lah. Mama masak memang sedap kan? Pandai sangat beli jiwa ya. Bila orang sudut sini tak nak juga berdikari. Kenapa kau tak ambil Yas seorang tukang masak letak kat rumah kau tu? InsyaAllah, Pa. Nanti Yas cari lah. Salah tu, Pa. Bukan tukang masak. Yas ni dah kena ada bini yang boleh masak. Parut kau. Betul lah aku cakap. Asal aku pula kena cari bini kau lah. Kena cari bini. Asal aku pula? Yelah, kau dah sempurna ni. Aku tak stable lagi. Tak sempurna macam kau. Kau dah elok macam ni. Kau cari bini dulu. Kau ni balik, bang. Asal? Kau abang kot. Kau kahwin dulu. Aku adik kot. Betul juga tu. Nantilah, insyaAllah aku cari. Siapa pula ni? Semak pula. Siapa telefon adik tu? Ni, Azizah, Ma. Azizah call dia. Apa yang kau bagi tahu? Betul lah. Tu, Azizah betul ke tak? Siapa bagi tahu? Kar memang macam tu. Kalau orang bukan main lagi bagi pandangan, bagi pendapat dia. Tapi diri sendiri pun huru-hara. Apa cerita dengan Azizah ni? Tak ada cerita apa. Ni, Bang, kau ada cerita kat aku hari tu apa benda lah yang rumah kau malam-malam ketuk-ketuk tu apa tu? Macam mana kau tahu rumah aku ada hantu lah? Kau spot check aku lah? Ke kau tukar topik kan? Ma, dia nak tukar topik ni, Ma. Ma nak tahu tak? Papa nak tahu tak? Sekarang ni, Azizah ke Dora ke, dia tolak tepi. Dia dah ada seorang bidadari syurga yang baru. Siapa? Siapa? Ni, Pa. Bima ni, Pa. Cantik, Pa, warna. Kecil, manis, molek. Kalau Mama dengan Papa jumpa, mesti. Apa yang kecil-kecil? Apa yang kecil-kecil? Kau jangan, betul lah. Rahsia kau banyak kat aku tau. Rahsia kau pun banyak dalam poket aku tau. Tak apalah macam ni. Jangan risau. Kita makan dulu, insya-Allah nanti lambat laun pun akan tahu juga siapa. Silap-silap Mak Tun pun tahu siapa. Sekarang ni kita makan dulu. Sedap ni. 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 Mak Tun penat buat untuk kau. Makan. Iya. Makanlah. Ma. Jalan. Mana tu? Pasing-pasing. Aku kalau pakai Liverpool ni, aku guna Muhammad Salah seorang je. Ya. Jangan yakin sangat. Ya. Muhammad Salah seorang boleh makan kau. Terus gol ni lagi, kau tengok Mana? Muhammad Salah passing kepada Suarez. Suarez passing kepada Diaz. Diaz kepada Muhammad Salah. Yes! Yes! Aku dah cakap dah. Sekejap je dah gol. Sekejap dah 2-0 kan. Kena titik lah kau ni. Malas aku main. Kalah juga. Hai. Kalah pun senyum. Teringat Kak Mazni ke? Macam mana abang aku nak cakap dengan kau? Aku tak tahu lah. Dia tak pernah ada rasa perasaan macam ni tau. Dia lain sangat.
Kau dah ready dah? Nak kena membebel dengan Mama? Alah, dengan Mama tu ibaratkan kerak nasi je. Tak apalah, nanti pandai aku cakap dengan Mama. Kau rasa kau layak ke untuk dia? Taklah bang, nak kata layak, aku pun tak sure aku layak ke tak. Tapi apa yang aku tahu sekarang ni, aku cuba untuk baiki diri aku, muhasabahkan balik diri aku. Dan alhamdulillah, Allah memudahkan urusan aku semua. Kenapa Mas ni? Kenapa tak Dora ke, Azizah ke? Apa beza dia? Uish, beza sangat bang. Beza. Azizah ke, Dora ke, perempuan-perempuan kat kelab tu ke, langsung tak sama macam Mas. Mas ni dia kategori betul-betul calon isteri tau. Terus calon isteri. Calon isteri. Laju calon isteri. Baik. Okey, aku dah nekat abang. Walau apa pun yang jadi, aku tetap akan kahwin dengan Mas. Nanti aku borak dengan Mama. Kan? Apa? Kenapa? Kau cakap apa, Kar? Cakap apa tadi? Kak cakap kahwin, Kak nak kahwin dengan Mas. Lepas tu, Kak nak minta tolong Mama boleh tak? Betul, ni sumpah tak main-main. Tolong Mak, tolong masuk meminang Mas untuk Kak. Kau dah hilang akal ke apa? Ha? Mama tak akan pergi pinangkan anak bekas orang gaji untuk Kar. Otak tahu kat mana ni? Ha? Kau bincang dengan Mama elok-elok. Bincang apa? Tengok dia macam tu tadi. Ada betul yang cakap. Dia Mama kita. Dia sayangkan kita. Kau jangan buat keputusan terburu-buru. Sama je bang. Orang gaji pun manusia juga. Apa masalah dia? Mama kita lain lah. Ku cuba selindungkan dan ku pendam perasaan yang syarat rindu dilukakan.